Selamat malam. 1 Muharram 1437 Hijrah, permulaan baru kepada umat Islam dalam menghayati detik hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sambutan rasmi awal Muharram hari ini di Masjid Negara dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dalam ucapannya, beliau menggesa ulama dan profesional Muslim tampil mengetengahkan pelan tindakan, strategi dan program yang boleh dilaksanakan kerajaan bagi merealisasikan tema perpaduan nadi transformasi negara. Laporan selanjutnya bersama wartawan Diati Zaidi. Majlis perasmian sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sambutan yang bertemakan perpaduan nadi transformasi negara ini amat signifikan dengan situasi semasa dan bertepatan dengan usaha kerajaan memperkasakan prinsip penerimaan, kenegaraan serta keadilan sosial yang menjadi teras kepada pembangunan sebuah negara yang maju dan seimbang. Datuk Seri Najib Tun Razak berkata usaha membanteras keganasan tidak cukup setakat menumpaskan kumpulan militan dan ekstremis, tetapi perlu berusaha menghapuskan idea keganasan dan ideologi yang mereka anuti. Kita berdepan dengan idea-idea keganasan dan gerakan ekstremis, dan gerakan-gerakan ini boleh membawa kesan yang cukup buruk kepada dunia Islam. Bagaimana umat Islam yang seakidah boleh dihalalkan pembunuhan mereka. Perdana Menteri berkata ulama dan profesional Muslim di negara ini perlu proaktif memberi maklum balas segera bagi melumpuhkan idea keganasan itu. Sehubungan itu katanya pendekatan baharu dan berbeza perlu diambil iaitu menekankan aspek pencegahan idea keganasan di samping tindakan pencegahan dan pengawalan aktiviti militan. Katanya penjelasan mengenai Islam harus dikupas satu persatu bagi mengelak kekeliruan kerana Islam bukan merupakan agama yang memusuhi agama lain. Sambutan Ma'al Hijrah 1437 Hijrah pada tahun ini julung kali diadakan di Masjid Negara dan turut dihadiri oleh isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom serta barisan Menteri Kabinet.